Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam siri Wacana Akademik yang dibawakan khas oleh Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi hadirin sekalian, diskusi wacana kita pada siri ini akan membincangkan satu topik yang sangat-sangat penting tetapi ramai yang mengendahkan isu ini. Apatah lagi, isu ini melibatkan situasi para pelajar di sekolah. Jadi tajuk kita adalah berkaitan dengan kesihatan mental pelajar, kesedaran dan sokongan. Jadi baik, saya sebagai moderator anda, Saudara Muhammad Izzat Luqman bin Marzaidin, dan saya tidak keseorangan di sini. Kita ada 5 orang panel bersama saya yang cantik semuanya. Baik, panel kita yang pertama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Betul? Okay, baik, panel kita yang pertama, Puan Nurhana Syairah binti Suhaimi. Dan seterusnya panel kita yang kedua, Puan Nur Amirah binti Azman. Panel kita yang ketiga, Puan Nur Fatahah binti Ramli. Panel kita yang keempat, Puan Raja Latifah binti Raja Mat. Dan yang terakhir, panel kita yang kelima, Puan Adibah Yasmin binti Muhammad Rosli. Okay, baik, insyaAllah kami berlima dan termasuk saya akan membincangkan dan memperincikan berkaitan dengan tajuk tersebut. Okay, baik, antara objektif yang kita boleh perkenalkan kepada hadirin kenapa dibawakan tajuk sebegini dalam wacana ini. Baik, ada 2 objektif. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan akan kepentingan kesihatan mental. Dan yang kedua, meningkatkan kesedaran dan sokongan kesihatan mental khususnya bagi para pelajar di sekolah. Satu persoalan yang saya ingin timbulkan buat para hadirin. Apakah sebenarnya definisi kesihatan mental? Adakah semua tahu? Baik, sekiranya tidak tahu, saya akan bagi tahu. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, kesihatan mental adalah situasi di mana seseorang individu menyedari potensinya boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan dan boleh bekerja dengan produktif serta boleh menyumbang kepada masyarakat. Jadi itu adalah definisi kesihatan mental. Jadi apa pula sebenarnya yang berkait dengan masalah kesihatan mental? Jadi saya bawakan panel kita yang pertama, iaitu Puan Hana, untuk membincangkan ataupun untuk menerangkan kepada kita apakah realiti yang berlaku sebenarnya terhadap pelajar-pelajar kita di luar. Jadi dengan ini saya menyebut panel kita yang pertama. Dipersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Moderator serta para panel yang saya muliakan. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Ramai pelajar tersenyum di muka tapi di hati menanggung derita. Kesihatan mental usah dilupa, ia kunci bahagia dan berjaya. Baiklah, saya akan menyentuh tentang isu semasa yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Isu kesihatan mental ni bukan lagi topik yang janggal ya, tapi amat menyedihkan bila isu ni sering dipandang enteng oleh para masyarakat. Lebih-lebih lagi daripada kalangan pelajar. Kesihatan mental ni sangat penting untuk memastikan pelajar sentiasa dapat belajar dengan baik, membina hubungan sosial yang sihat, serta menangani tekanan hidup dengan bijak. Apabila kesihatan mental dititik beratkan, seterusnya dapat mengurangkan kadar pelajar yang memendam perasaan, yang menyembunyikan tekanan dan berpura-pura kuat di hadapan khalayak ramai. Okey, menurut sumber yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN, penyakit mental merupakan penyakit yang berada di ranking yang kedua selepas penyakit jantung. Okey, baiklah, di paparan sekarang kita dapat lihat jadual yang menunjukkan trend menaik bagi keseluruhan tingkah laku yang berlaku dan berpunca daripada gejala mental pelajar. Kenaikan mendadak ni berpunca daripada kes COVID-19 tempoh lalu. Baiklah, gejala mental tidak akan berlaku secara drastik, malah akan ada simptom awal seperti kemurungan, menyendiri, lepas tu tidak beri tumpuan, hilang minat kecenderungan dan cepat marah. Baiklah, saya serahkan semula sesi ini kepada moderator. Baik, terima kasih diucapkan kepada panel kita yang pertama, Puan Hana, atas pencerahan apakah realiti sebenar yang telah berlaku dalam kalangan pelajar-pelajar kita di sekolah. Sungguh aneh sebenarnya
Untuk kita fikir bahawa seorang pelajar yang sepatutnya boleh belajar dengan baik, belajar dengan seronok, tapi ditimpa penyakit ataupun ditimpa masalah kesihatan mental. Itu yang patut kita titik beratkan, dan sebagainya yang telah diterangkan oleh panel kita yang pertama, membawa satu data yang sangat-sangat konkret dan sangat-sangat kritikal bahawa penyakit mental ini berada di ranking yang kedua masalah kesihatan utama bagi rakyat Malaysia. Jadi baik, seterusnya kita akan menjemput pula panel kita yang kedua, iaitu Puan Amira, untuk menjelaskan kepada kita berkaitan apakah kesan-kesan yang boleh berlaku ataupun apakah faktor yang menyebabkan berlakunya kesihatan mental kepada para pelajar. Jadi dengan ini saya menjemput panel kita yang kedua untuk menjelaskan perkara tersebut. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit pandangan dalam sesi yang sangat penting ini. Hari ini saya akan menyentuh tentang satu isu yang semakin mendapat perhatian serius, iaitu masalah mental dalam kalangan pelajar. Seperti yang kita semua maklum, terdapat pelbagai faktor yang saling berkait rapat. Namun untuk sesi ini, izinkan saya memberi fokus kepada dua punca utama, iaitu masalah keluarga dan tekanan akademik. Baiklah, masalah keluarga. Masalah keluarga merupakan antara faktor terbesar yang menyumbang kepada tekanan mental pelajar. Bila suasana dalam rumah tak tenang, contohnya mak ayah selalu bergaduh, kurang beri perhatian atau terlalu mengongkong, pelajar akan rasa tertekan. Sepatutnya rumah jadi tempat mereka rasa selamat dan disayangi. Tapi bila itu tidak berlaku, emosi pelajar mudah terganggu. Akhirnya mereka jadi murung, cepat marah atau rasa diri tak berguna. Apabila sokongan emosi ini tiada, pelajar akan mula mencari ruang selamat di tempat lain, kadang-kadang melalui media sosial yang tidak sihat ataupun menarik diri daripada masyarakat. Dari luar mungkin nampak biasa, tapi dalam hati mereka penuh luka yang tak nampak dengan mata kasar. Baiklah, tekanan akademik tidak kurang hebatnya dalam memberi punca kepada masalah mental pelajar. Pelajar sekarang bukan saja kena skor dalam peperiksaan, tapi juga aktif dalam sukan co-curriculum. Program itu, program ini. Bila semua orang letak harapan tinggi, ibu bapa, guru, kawan-kawan, pelajar mula rasa takut gagal. Mereka tertekan, rasa terbeban dan lama-lama mental pun penat. Semua ini mewujudkan satu kitaran tekanan yang berterusan dan jika tidak ditangani, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental yang serius. Baiklah, untuk disimpulkan di sini ialah kalau kita nak lihat pelajar berjaya, kita kena pastikan mereka sihat, bukan sahaja fizikal tapi juga emosi dan mental. Ingat, kadang-kadang yang pelajar perlukan bukan sekadar pujian atas markah tinggi, tapi perlukan dan kata-kata. Tak apa, kami tetap bangga dengan kamu. Akhir kata, satu lagi pantun untuk renungan kita, petik gitar di tepi pantai, nyanyi lagu, hati pun lega. Pelajar perlukan telinga dan santai, bukan sekadar harapan semata-mata. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada panel kita yang kedua, Puan Amira, atas pencerahan sebentar tadi. Baik, saya sangat setuju dengan apa yang Puan Amira sebutkan, iaitu berkaitan dengan masalah keluarga menjadi punca kepada berlakunya masalah kesihatan mental. Bagaimana tidak, sepatutnya keluargalah yang seharusnya menjadi tulang belakang, menjadi sokongan, menjadi tempat kita panggil sebagai jannati, jannah kepada kita di dunia. Tapi manakala tidak, berlakunya mungkin perceraian, mungkin ibu bapa kita, ibu bapa pelajar, masalah sering bergaduh menyebabkan anak-anak juga turut terkena impaknya. Baik, itulah kita boleh lihat apakah faktor-faktor punca yang berlakunya kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Baik, kita akan teruskan lagi dengan panel kita yang ketiga, iaitu Puan Farha, yang akan menerangkan kepada kita apakah sebenarnya kesan yang akan berlaku kepada para pelajar sekiranya kesihatan mental ini tidak dijaga. Baik, dipersilakan panel kita yang ketiga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator Encik Izzat. Saya Nur Farha binti Ramli akan mengulaskan sesi ketiga mengenai apakah kesan masalah mental pelajar. Sebagaimana yang kita tahu, beberapa tahun yang kebelakangan ini, kita sering disajikan dengan berita kematian akibat bunuh diri daripada setiap lapisan masyarakat, terutama sekali dalam golongan remaja.
Perkara ini sangatlah membimbangkan, maka itu untuk menyelamatkan golongan pelajar, kita haruslah mendedahkan kepada pelajar apakah kesan masalah mental ini di peringkat awal. Okey, yang pertama, pelajar akan mengalami gangguan tidur seperti insomnia ataupun tidur terlebih waktulah. Yang kedua, pelajar jadi lebih suka menyendiri dan tidak suka bersosial seperti biasa. Yang ketiga, pelajar akan mula terfikir untuk mencederakan diri sendiri. Seterusnya, antara kesan masalah mental kepada pelajar akan kelihatan seperti tidak bertenaga dan kelihatan seperti tiada harapan untuk meneruskan kehidupan. Akhir sekali, pelajar jadi tidak berupaya untuk mengendalikan rutin harian seperti kerja atau sekolah. Perkara ini sangatlah membimbangkan. Justru itu, jika para pelajar menghadapi gejala yang diutarakan, silalah segera pergi kepada pakar untuk tindakan segera. Sekian daripada saya, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada panel kita yang ketiga, Puan Faha atas pencerahan kepada kita. Kesan yang akan berlaku sekiranya kita abaikan kesihatan mental pelajar. Yang menariknya, yang kita boleh ambil adalah semestinya berkaitan dengan akademik. Sekiranya berlaku masalah mental, kita tak mampu fokus dalam pelajaran. Kita tak mampu fokus apa yang cikgu-cikgu ajar di hadapan sewaktu kelas. Jadi dia akan memberi efek, memberi kesan kepada akademik mereka secara langsung. Dan kesannya sangat-sangat parah sekiranya mereka berterusan sehingga membesar, dewasa dan sebagainya. Tidak ada fokus akademik yang tepat. Jadi sangat-sangat betul apa yang panel kita yang ketiga sebutkan tadi. Baik, insyaAllah kita akan teruskan lagi dengan panel kita yang keempat, iaitu saudari Puan Ifah, untuk membincangkan kepada kita apakah sepatutnya kesedaran, kenapa pentingnya kesedaran masalah mental ini patut diambil berat oleh semua pihak. Jadi dipersilakan panel kita yang keempat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Moderator Encik Izzat. So untuk sesi keempat, saya akan mengupas tentang kesedaran kesihatan mental di kalangan pelajar. Okey, seperti yang kita sedia maklum, kesihatan mental merujuk kepada keadaan kesejahteraan emosi, psikologi dan sosial seseorang. Manakala dalam konteks pelajar, kesihatan mental memainkan peranan yang sangat penting kerana pelajar banyak berhadapan dengan cabaran seperti tekanan dalam akademik, interaksi sosial dan pengaruh media sosial. Jadi jika perkara ini dibiarkan, ia boleh memberi kesan yang negatif terhadap prestasi akademik dan juga kehidupan sosial pelajar. Seterusnya, Seterusnya kita pergi kepada poin yang pertama, iaitu prestasi akademik. Bagaimana kesihatan mental, kesedaran kesihatan mental boleh mempengaruhi prestasi akademik. Okey, seperti yang kita sedia maklum, kesihatan mental yang baik dapat membantu pelajar dalam menguruskan tekanan akademik dengan lebih efektif. Pelajar-pelajar yang mempunyai keseimbangan emosi yang baik mampu memberi tumpuan, menguruskan masa dengan efektif dan mengekalkan motivasi untuk mencapai kejayaan dalam akademik. Sekiranya pelajar gagal menangani tekanan, ia boleh mengakibatkan keletihan pada mental mereka dan akhirnya akan menjejaskan prestasi akademik. Seterusnya, kita tengok kepada poin yang kedua, iaitu dari segi pembangunan emosi dan sosial. Kesihatan mental yang baik membolehkan pelajar membina hubungan sosial yang sihat dengan rakan sebaya, keluarga, malah dengan orang sekeliling. Pelajar yang boleh menangani tekanan dan cabaran emosi Sebaliknya, pelajar yang menghadapi gangguan mental akan lebih cenderung mengalami kesukaran dalam hubungan sosial yang mana ia boleh memberikan beban kepada mereka. Okey, next kita pergi kepada pencegahan terhadap gangguan kesihatan mental. Bagaimana kepentingan kesedaran kesihatan mental
memberi kepada pencegahan terhadap gangguan kesihatan mental. Pelajar yang tidak memberi perhatian yang serius kepada kesihatan mental berisiko untuk mengalami masalah kesihatan mental seperti anxiety, kemurungan dan masalah tingkah laku. Menurut kajian, tekanan akademik dan kehidupan sosial yang tidak diurus dengan baik merupakan punca utama dalam masalah mental di kalangan pelajar. Oleh itu, kesedaran awal terhadap kesihatan mental amat penting bagi mencegah gangguan yang lebih serius di kemudian hari. Okey, next poin yang terakhir ialah meningkatkan kualiti hidup. Yang mana pelajar yang sihat dari segi mental mampu mencapai keseimbangan dalam kehidupan dari segi akademik, sosial dan peribadi. Keseimbangan ini dapat meningkatkan kualiti kehidupan serta memastikan mereka tidak tertekan dalam aspek kehidupan dan dapat menikmati hidup dengan baik. Mental yang sihat dapat menangani cabaran harian dengan lebih efektif. Itu sahaja poin daripada saya dan seterusnya saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator bagi meneruskan sesi berikutnya. Terima kasih. Okay, baik. Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang keempat atas pencerahan berkaitan kepentingan kesedaran mental dalam kalangan pelajar semestinya. Dan boleh dilihat pada ulasan yang telah diberikan sebentar tadi, antara perkara yang penting adalah dari aspek pembangunan emosi dan sosial. Kerana pelajar-pelajar adalah pimpinan masa hadapan, orang yang kita boleh harapkan sewaktu dia masa hadapan. Dan tidak sepatutnya di waktu mereka masih lagi muda, dibantutkan emosi dan juga pembangunan sosial mereka. Jadi sangat-sangat penting untuk kita menjaga dan memilih untuk memberi kesedaran kesihatan mental sewaktu mereka pelajar lagi. Okay, baik, seterusnya kita akan pergi pada panel kita yang terakhir iaitu Puan Adibah yang akan membincangkan ataupun menghuraikan berkaitan dengan apakah sepatutnya tindakan dan solusi-solusi yang patut diberikan untuk menangani masalah kesihatan mental ini. Okay, baik, dipersilakan panel kita yang kelima. Okay, baik. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Encik Izzat. Saya Adibah Yasmin dan di dalam sesi ini akan saya kupas sedikit sebanyak tentang tindakan atau solusi yang perlu diambil oleh beberapa pihak mengenai masalah kesihatan mental di kalangan pelajar. Baik, kesihatan mental merupakan aspek penting dalam kehidupan seorang pelajar. Tekanan akademik, cabaran sosial dan perubahan emosi boleh memberi kesan kepada kesejahteraan mereka. Oleh itu, kita perlu mengambil langkah proaktif dalam memastikan pelajar mendapat sokongan yang sewajarnya. Hari ini, kita akan membincangkan peranan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan pihak berkenaan dalam menangani masalah kesihatan mental pelajar. Okey. Baik, dari sudut peranan diri sendiri, pelajar perlu mengenali tanda tekanan seperti keletihan dan kebimbangan berlebihan. Mereka boleh mengamalkan juga gaya hidup sihat, termasuk mengambil makanan seimbang, melakukan senaman dan juga memastikan mereka mendapat rehat yang mencukupi. Teknik pengurusan seperti meditasi dan journal reflektif juga dapat membantu. Selain itu, mereka harus berani mendapatkan bantuan daripada guru, kaunselor atau rakan sebaya. Suka untuk saya tekankan di sini bahawanya segalanya bermula dengan diri kita sendiri. Okey? Jadi, jika diri kita sendiri kuat, apa sahaja pun kita dapat hadapi. Okay. Seterusnya, peranan dari keluarga. Ibu bapa boleh mengambil inisiatif untuk berkomunikasi secara terbuka dengan anak-anak dan mendengar tanpa menghakimi. Sokongan moral serta suasana rumah yang harmoni boleh membantu kesejahteraan mental pelajar. Selain itu, keseimbangan antara akademik dan aktiviti santai perlu diberi perhatian bagi mengelakkan tekanan berlebihan. Okay, seterusnya, peranan dari masyarakat. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh mengadakan program kesedaran seperti seminar dan kempen anti-stigma. Rakan sebaya, saya yakin hampir di semua sekolah mempunyai pembimbing rakan sebaya, perlu dilatih sebagai rakan sokongan untuk membantu mereka yang memerlukan. Penyediaan ruang selamat seperti bilik kaunseling di sekolah juga penting untuk pelajar meluahkan perasaan dari berehat dari tekanan mak. Okay. Dan akhir sekali,
Sekolah dan kerajaan perlu menyediakan kaunseling profesional serta melatih guru mengenali tanda-tanda tekanan. Kurikulum khas berkaitan kesejahteraan mental boleh juga diperkenalkan untuk meningkatkan daya tahan pelajar. Dasar sokongan kesihatan mental juga perlu diperkukuhkan bagi memastikan pelajar mendapat bantuan sewajarnya. Akhir kata, kesihatan mental pelajar bukanlah tanggungjawab individu itu semata-mata, tetapi perlu diberi perhatian oleh keluarga, masyarakat dan juga pihak-pihak berkenaan. Dengan adanya sokongan menyeluruh, pelajar dapat menguruskan tekanan dengan lebih baik, membina daya tahan dan menjalani kehidupan yang lebih sihat dan seimbang. Marilah kita bersama-sama berusaha dalam memastikan kesejahteraan mental pelajar agar mereka dapat berkembang sebagai individu yang kuat, positif dan berdaya maju. Sekian sahaja dari saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan pada panel kita yang kelima, Puan Anibah atas pencerahan apakah sepatutnya tindakan dan solusi yang patut kita lakukan untuk mengelakkan daripada masalah kesihatan mental ini terus berlaku. Baik, sebagai kesimpulan, rumusan, Alhamdulillah kita sudah selesai kelima-lima panel kita telah memberikan pencerahan, idea mereka berkaitan dengan masalah mental ini. Jadi sebagai kesimpulan adalah kesihatan mental ini adalah isu sejagat dan perlu dipandang serius. Tidak boleh dipandang enteng oleh ibu bapa sendiri. Dan sepatutnya semua pihak perlu menggambleng tenaga, mencegah dan mengenani masalah kesihatan mental pelajar ini. Dan kerana apa? Kerana tidak sempurna kesihatan seseorang tanpa kesihatan mentalnya. Jadi saya akhiri kita punya wacana akademik dengan satu kata-kata daripada bahasa Inggeris iaitu a happy child is a learning child. Seorang kanak-kanak yang bahagia adalah seorang kanak-kanak yang dapat belajar dengan sempurna. Baik, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Sekian daripada saya seorang moderator anda dan juga panel-panel yang lain. Terima kasih. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.